Jadi kita ibadat tujuan apa kan? Sampai peringkat mana kita buat ibadat? Sampai Tuhan kasih. Amin, mana tanda Tuhan kasih? Fa iza ahbabtu kuntu sama. Bila aku kasih dia, akulah pendengarnya, dia mendengar dengan aku. Maksud apa? Dia berjalan semua billah. Apa makna billah? Bi qudratillah, bi iradatillah, bi ilmillah. Tu. Maknanya apa? Dia dah keluar daripada diri. Yang dia nampak ialah af'al Tuhan, asma' Tuhan, awsaf Tuhan. Kalau kita buat ibadat ni masih nampak kita lagi, kita semayang nampak kita, oh jauh lagi tuan. Dia orang dah karam. Ya, dia masuk takbirnya mi'raj tu rohani dia ke hadrat Tuhan. Dia nampak di rokok tu dengan Tuhannya, dia i'tidal dengan Tuhannya sampai salam. Itulah yang kita lepaskan bila suruhan azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Begitu jawab, la haula wala quwata illa billah. Kita semayang billah, la bi anfusikum, bukan dengan diri kamu, dengan dia. Itu baru dia masuk ni intan ni. Orang taraf ni masya-Allah, dia akan merasakan kemanisan bala tu. Adal man'u ainul ata', ya, berpusing mana tu, tegar tu jadi atak pemberian, masya-Allah.